ada berlaku orang kampung minta maaf kan. Ha. Dia tak tahu undang-undang. Dia bawa motosikal, Aha. tak ada lesen, Hmm. tak ada insurans. Tapi dia dilanggar. Bukan dia melanggar, tapi Dia dilanggar. langgar. Dia tak Okey. salah lah. Aha. Dia takut nak buat report. Sebab apa? Sebab tak ada lesen. Ha. Maknanya saja. Nanti Saja kena lah dia lah pula ni serah diri lah kat diri, pandai kan. ya. Okey. So, saya kata no. Saya kata yang tu masalah you dengan pihak berkuasa, polis, bebas sama, habis cerita. Tapi you dengan pihak kereta tu masih lagi terikat. Maknanya boleh sama atas dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam Buka File Podcast, Kisah di Sebalik Figura. InsyaAllah hari ini tim Buka File berbesar hati kerana kami berjaya mendapatkan seorang peguam. Hari ini kita bawa seorang peguam bela dan peguam cara. Otai dah ni. Dalam industri dah beramal sebagai peguam ini 30 tahun. So, tuan-tuan perempuan para penonton sekalian, kami bawakan pada file yang ke-8 pada hari ini, Tuan Haji Abdullah bin Muhammad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Cik Lah kot. Cik Lah, boleh. Okey, Cik Lah apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, pertama kali saya mengucapkan terima kasih kerana sudi datang ke podcast kami. Ya. Okey, ini yang pertama ke podcast? Kali pertama. Okey. Tak apa, lepas ni nanti mungkin ramai lah kot orang akan panggil Cik Lah pula ni. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan perempuan para penonton sekalian, hari ini bila kita dah bawakan seorang figura peguam ini, tak lain tak bukan kita nak congkel lah kisah pengalaman dia berkaitan dengan amalan dia sebagai seorang peguam. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan kita ini, pertama kita kena kenal dululah. Kan? Kita kena kenal siapa tetamu kita. Macam Pak Zong sebut tadi, tetamu kita hari ini Tuan Haji Abdullah bin Muhammad. Betul Betul. Okey, Cik Lah berapa tahun dah Cik Lah sebagai peguam Cik Lah? 30 tahun. 30 tahun. Oh, jauh dengan Pak Zang sebenarnya. Pak Zang baru lagi, young lawyers. Tapi dalam 30 tahun tu memang banyak kan pengalaman. So sebelum kita teruskan Cik Lah, mungkin Cik Lah boleh ceritakan sedikit latar belakang keluarga, macam mana boleh minat nak jadi seorang peguam ni. Adakah peguam ini cita-cita pertama? Sila Cik Lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara Pak Zang yang sudi menjemput saya untuk join podcast pada kali ini. Jadi seperti mana yang telah disebutkan oleh pengacara tadi, saya Abdullah bin Muhammad, berasal dari, saya lahir di Thailand, selatan Thailand, tapi dibesarkan di Malaysia lah. Jadi pada tahun 1985 saya masuk belajar di Sekolah Menengah Agama Perantau Panjang, Kelantan. Pada tahun 1985 saya ambil perasaan SRP masa tu. Kemudian tingkatan 4 1986 SMU, CJ Menengah Agama. Okey, sekolah agama kan. Kemudian 1987 SPM. Kemudian selepas 1987 98 tu saya sama belajar di Sekolah Menengah Agama Pasir Mas, sekolah agama lah, untuk tingkatan 6 bawah. Pada masa tu saya rasa saya nak lebih challenge dari segi pembelajaran. Saya bukan tak minat, maknanya saya nak cuba, sebab dah belajar agama tu sejak daripada kecil lagi. Dan bila kita belajar di peringkat STU di sekolah tu, biasanya pelajar akan ke Timur Tengah. Tapi saya kurang minat ke sana. Satu hari tu saya dah tengok dalam akhbar ada iklan untuk kemasukan UIA. Okey. Jadi saya minat. Sebab apa? Sebab pertama, tahun bila tu Cik Lah? 1988. Awal tahun 1988 ya.
Okay, 87 SPM tadi kan? SPM tadi. Okey, 88. 88 Okey. saya Pok Zam sekolah rendah gitu. Muda lagi ni. saya minat dengan UAE ni sebab dia pertama dia ada Islam situ. Okey. So kita expect everything Islamic kat sana lah. Okey. Alhamdulillah. So tidak ada culture shock lah kan pada kita rasa tidak lah kan sebab kita daripada sekolah agama kan. Okey. So kita boleh adopt dengan Ha, ha. suasana dekat UAE masa tu. Okey. So alhamdulillah dapat masuk UAE di pusat matrikulasi di Subang Jaya. Okey. Masa tu. Subang Jaya ke Petaling Jaya? Subang Jaya. Okey. Pusat matrikulasi Subang Jaya di section 14. Sekarang ni kampus tu dah jadi kampus sebahagian kampus Taylor's College. Okey. Saya belajar situ 2 tahun lah untuk dapat. Itu pusat matrikulasi. Benar. Kampus dia dekat PJ kan? PJ. Lepas tu saya sambung ijazah dekat Petaling Jaya lah, section 17 tu. Section 17 Masa betul. tu, Betul. Jadi belajar dekat situ 1990 sampai 1994. Dapat ijazah pertama LAB. Okey. Dan saya sambung setahun lagi untuk dapatkan sijil LABS Syariah. Di universiti yang sama lah. Oh, dia bukan twinning punya program lah. Dia twinning tapi kena sambung setahun saja. Okey. sambung So dapat 2 degree lah. Dapat 2 degree dalam tempoh 5 tahun lah. Okey. Then lepas tu saya buat chambering. Chambering di Tuan Abdul Razak Kasim Zawawi Jalan Raja Alang, Kampung Baru. KL. Chambering kat situ. Siapa master cik lah? Master Cik Abdul Razak orang Sabah. Tapi masih saya ada? Tak pasti sebab dah lost contact macam tu. Dah lama dah kan. Okey. Harap dia ada lagi lah. InsyaAllah. Okey. Lepas tu saya lepas chambering buat cuba minta kerja dekat sebuah firma dan dapat. Firma tu nama dia Tuan Ridwan Ibrahim & Co. Ridwan Ibrahim Co. Dan dia firm tu mostly buat kriminal lah. Saya chambering buat litigation. Tapi kerja LA buat kriminal. Tapi tak apalah, kita challenging. Benda tu kita boleh buat, boleh ikut. Boleh adapt ke? Boleh adapt insyaAllah. Boleh, banyak kes-kes yang dia semua buat tu boleh buat lah. Maknanya masa mula-mula kerja sebagai LA, pembantu undang-undang tu, terus buat kriminal. Masa chambering buat litigation. Ada pendarahan untuk kriminal tak? Kita belajar lah. Belajar dan minta nasihat dia macam mana. Berarti dia memang percaya. Dia bagi kes buat je lah. Alhamdulillah boleh buat. Wah, hebat. Kriminal ni dia tak banyak. Point dia ialah kita kena pihak pendakwa kena fulfill elemen pertuduhan tu. Ya, kita hanya menimbulkan keraguan kes-kes yang di itulah cakap tu lah. So itu bila dah jadi seorang peguam lah. Ya. Dari sudut kita kata yang mempengaruhi dalam keluarga Cik Lah ni ada tak peguam? Sebenarnya tak ada seorang pun yang jadi peguam. Okey. Cuma rahsia saya gini. Saya boleh jadi peguam ni gini. Masa saya tengok akhbar tadi tu, kalau tak iklan pasal kemasukan UAE tu, dia ada dua kos masa tu. Ada dua jabatan atau kuliah. Pertama kuliah ekonomi dan kuliah undang-undang. Okey. Jadi saya fikir ekonomi saya tak lagi sebab matematik ni tak berapa power. Lawyer memang macam tu. Tak berapa power. So, dia tak kan tak suka matematik. Okey. So kena ambil undang-undang. Jadi kita go lah, mana undang-undang pun kita proceed je lah. Tapi masa minta matrikulasi UIA kan. Yeah. So belum ada pengkhususan masa tu ke memang dah ada. Dia ada untuk student law dengan student ekonomi. Dia dah khususan situ. Okey, memang tak ada pilihan lah. Kalau tak boleh lah tiba-tiba habis matrikulasi tu kita nak pergi law ke nak pergi, tak ada lah. Dia boleh, memang terus. Ada student macam tu ada. Okey. Ada, tapi saya terus kepada law lah. Rasa boleh pergi kata orang. Boleh belajar, boleh faham. Okey, Cik Lah. Orang sekolah agama kan. Biasanya ini zaman Pok Zam dulu lah. Ada orang duk cakap kan. Engkau ni nak jadi lawyer ni, betul ke ni? Kau tahu tak kaki sebelah kat neraka lawyer ni? Okay. Dia pakai hadis mana kita tak tahu kan Cik Lah kan? Okay. Jadi apa komen Cik Lah pasal benda tu? Betul ke tidak kaki kita kat sebelah dalam neraka? Dia kita belajar undang-undang ni salah satu ilmu. Ilmu yang kita kena belajar lah. Dan bidang pekerjaan tu sebenarnya luas, tak semestinya jadi lawyer. Okay. Kita boleh jadi in-house punya legal advisor, DPP, TPR, semua sekali tu luas sebenarnya. Betul. Dan kita kerja peguam ni tak semestinya jadi lawyer jenayah.
KCV pun ada, convincing pun ada. Betul. Dan benda tu kita ada prinsip sendiri. Betul. Kalau kita dah tahu kata dia buat tak betul tak apa, kita kalau boleh kita cuba minta dia mengaku lah. Tapi kalau dia kata dia tak buat, kenapa kita nak suruh dia mengaku? Betul. Dan kita kena ingat, bila seseorang tu didakwa, burden untuk menyatakan dia salah tu pihak yang mendakwa, bukan kita. Kalau dia gagal untuk membuktikan, dia kan mana kawan Kalah lah kan. Lepaslah kawan ni kan. Bukan kita kata nak tolong. Mana memang nak tolong lah untuk perjalanan kes tu berdasarkan kepada undang-undang. Kalau dia tak ikut undang-undang, kalah lah dia. Tapi pada Pok Zang sebenarnya ialah kesalahan tu dah satu kesalahan. Kita bukannya nak kondon atau nak bersetuju dengan kesalahan dia. Tapi kita kena yakin satu perkara lah. Semua orang ada peluang kedua. Betul tak Celah? Okay. So kalau betul lah penjenayah tu dia buat, curi tu dia pergi curi, tapi tak salah untuk bagi dia ruang dan peluang untuk mungkin bertaubat, sedar diri, betul tak? Kalau terus dihukum, susah juga. Dan mungkin juga kalau kesalahan-kesalahan yang terpaksa ke, kan, curi susu, kan, di pasaraya anak tak minum, lapar. So pada saya mungkin ada kemaafan, walaupun kita kata tindakan dia mencuri itu salah. Betul tak? Tapi nak kena tahu juga sebab. Kan? Jadilah itu pandangan yang berbeza, kan. So tak apalah yang itu, kan. Cuma okey, balik pada yang pengalaman Cik Lah tadi tu, masa buat kriminal tu dalam lama tak? Berapa tahun? Tak lama. Saya lepas tu dia arah saya untuk jaga firm cawangan dekat Kota Baru. Okey. Dekat mana-mana macam tu lah, Kota Baru. Lepas tu saya berkahwin dengan isteri saya. Dan dia dapat kerja sebagai pesara dekat Uzar masa tu. Okey. Uzar lah kan. Undang-undang classmate kot? Junior setahun. Okey. So saya terpaksa balik Terengganu lah untuk saya kerja di Terengganu. First firm yang saya dapat di Tuan Isaac Partners. Okey, Dato' Isaac. Isaac itu dia ambil saya sebagai dia. Tapi dia tak lama situ, tak lama. Lepas saya rasa nak buka sendiri, saya buka firm dekat Pulau Berat. Pulau Berat dengan partner seorang perempuan. Jauh. Duduk di Kuala Terengganu. Dia kerja burung. Lepas tu berulang lah. Dekat rumah bulan juga. Tahun bila tu? 1988 macam tu. Tak ada lagi jalan besar ni. Ini jalan kampung lagi. Wah. Gamble. Maksud tu pakai kaca lah. Okey. So, Chepri lepas tu di Kuala Lumpur sekejap buat kriminal, diarahkan pergi buka jaga firm dah ada dah masa tu. Dia buka firm atau saya terus pergi sana. Okey. Dia nak mengembangkan sayap dia. Okey. Bos saya tu orang Kota Baru, at least ada lah firm kat satu. So dia letak kita lah. Saya Buat kriminal juga? Buat kriminal. Okay. Fikir tak banyak sebab apa ni, saya sekejap kat situ. Saya kahwin, saya bagi dengan saya ikut, dapat satu result tu. Okay. Kita betul-betul pergi dekat rumah. Tapi jodoh tak lama lah. Sebalik sebelah Terengganu, kau pukul sendiri. Situlah mula orang datang nak bagi cik bagi aku mula kat situ lah. Rana datang cik lah. Masa di Kuala Begang tu fokus dalam apa? Saya buat semua litigation semua. Okay. So bila buka di Kuala Terengganu baru buat running down kes-kes Malangan macam mana? Kes dia ada kes biasa. Tapi ada running down tu dia approve saya lah. Okay. Bagi cik dia approve saya. Okay. So try. Jadi boleh pergi mana kata lah. Boleh pergi dan sampai hari ni memang saya fokus. Tapi orang tu kata Cik Lah nak buka nak fokus dalam running down ni modal kena kasar. Kan? Dia banyak distinction sebab running down ni dia beza dengan kes biasa. Kes biasa ni kalau pelanggan mari jumpa kita, dia buka, dia bayar kita. Profile data lain accident. Kita perlu untuk dia. Betul. Si semua kita tahu tu dia. Mana situ dah ada modal sikit kan. Betul. Itu memanglah kita kata dapat contohlah 100,000. Tapi yang kita kena keluar duit dulu pun agak kasar juga kan untuk cover dia. Kalau dia kata
dia tak kerja dah lah kan, nak kena itu nak kena ini semua kita kena bagi dulu kan. Dapat duit itu memang kita ambil balik lah kan. Okey, Saya selain pada peguam, saya juga pesuruh sumpah. okey. Sejak Lama dah? 2022. 2022. Okey, baru lagi lah. Baru 4 tahun kan. Kalau ada, ada, tak ada. Tapi pesuruh jaya sumpah ni biasa memang kena duduk kat office kot. Dia kena duduk office. Kan? Kalau tak ada kat office tu susah lah. Memang tak payah Kita lah. boleh keluar. Dengan syarat kita maklum kepada pihak tu di KL. Oh, Dia Pesuruh Jaya. kalau kita pagi kat mahkamah memang kita tak ada Sepatutnya sekarang. kita masuk dalam web dia, kita cover dia, kita maklum. Oh, itu. Kita pergi jumpa raya ke ada di mahkamah pun, kita royak dia sepatutnya. Begitulah patutnya. Tapi saya kadang-kadang tak sempat dalam itu. Ada saya cuti lama. Pasal macam lama ni saya untuk tahun ni. 1 Januari sampai 30 Jun saya untuk cuti. Sebab sibuk. Kali ni saya dah masuk balik sebagai support. Bila ada pelanggan, saya ucap lah. Oh, maknanya boleh cuti panjang. Cuti. Okey. Kita kena ada pihak misalnya PJN. Lesen tiap-tiap tahun kan? Biasa bersambung tahun sekali. 2 tahun sekali. Okey, jelas sikit sebelum kita berhenti ni. Sebagai pesuruh jaya sumpah ni, ada tak benda-benda yang dokumen-dokumen yang pelik-pelik lah, yang Cik Lah mungkin pernah pernah sah kan? Saya ada kelebihan sikit sebab peguam. Okey. Kita tahu dokumen tu apa ni legal ke tidak, kita boleh tahu lah. Dan saya mungkin dikatakan apa ni kelebihan tu maknanya kalau dokumen tu tak ikut standard Apa yang sepatutnya? support. Okey. Kita pergi atas kapasiti sebagai peguam. Contoh baca saksi. Dalam dokumen tu dia tak ada tulis kata perlakuan ini dibuat mengikut akta sumpah sama sekali. Okey. Benda tu mandatory tu kena ada. Betul. Benda tu kalau tak ada, Akta Akuan Sumpah 1960. 60. Okey. Jadi kalau kita sign, kalau tak ada benda tu, kita sign atas kapasiti peguam sebagai saksi dia untuk selesai. Tapi kalau benda tu ada, kita sign atas kapasiti sebagai Pesuruh jaya sumpah. Okey. Tapi kalau pesuruh sumpah ibu kapal peguam, boleh sign kalau tak benda tu tak ada. Betul. Dia, sama ada dia kena buat baru ataupun Dia boleh tulis tangan tapi cap pula. untuk apa ni amendment lah. Tapi mostly yang pelik-pelik tu maknanya langsung tak ada. Ayat dia simple. Ayat tu memang ada sign. Tak apa, yang pelik-pelik tu Cik Lah kita kena simpan dulu. Sebab apa? Sebab kita memang kena berhenti dulu. Kita kena beri laluan, kita kena berhenti seketika dan kita jumpa selepas ini. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast. Masih lagi dengan Cik Lah, seorang peguam bela dan peguam cara. Cik Lah, tadi sebelum kita berhenti tu, kita ada cerita sikit berkenaan dengan pesuruh jaya sumpah kan? Ya. Okey, so memang orang akan datang ramai lah kan? Dan biasa mereka akan buat appointment dulu lah. Betul? Untuk saya kena buat appointment sebab saya kadang tak ada kat office. Okey, Dan datang tu biar minta telefon dululah. Kalau orang biasa tu mungkin direct. Pesuruh sumpah lain dia ada pejabat sendiri duduk situ. Okey. Pergi jumpa direct walk in lah kata orang. Okey. So selain daripada pesuruh jaya sumpah yang mungkin tahun 2022 kan. Okey, kita nak ialah sebagai seorang peguam tu. Cik Lah buka firma sekarang ni, firma Law Chambers of Abdullah. Ya. Siapa pilih nama tu? Sendiri Sendiri lah. sebab kalau nama biasa simple sangat. Saya nak ambil pelik sikit lah. Okey. Rupanya ramai ikut lepas tu. Betul, sebab kita dalam peguam ni dia tak ada, ialah pertama kita kena guna nama sendiri kan. Ada nama. Sama ada kadang-kadang dia letak nama dia and co, associates and partners, ataupun macam Cik Lah Law Chambers of Abdullah. Ada tu the Chambers of siapa pula? Macam-macam. The Law Chambers ada pula. Ada. Kan? Chambers of what? Banyak kan? So okay, firma
The Law Chambers of Abdullah ni dia fokus dalam apa sebenarnya? Kita sebenarnya fokus semua kes sebenarnya, tapi Okey. kita lebih fokus kepada kes running down lah. Kes Running down ni apa? Hmm. Kadang-kadang mungkin sahabat-sahabat kita pendengar ni Okey. penonton tak Bahasa tahu. mudah running down ni ialah kes accident lah. Accident. Kes accident. Accident ni dia bawa salah satu cabang undang-undang TOT dia panggil. TOT ni TORT. Dia TOT ni luas sebenarnya, banyak. Antaranya ialah negligent, defamation, benda Okey. tu di bawah TOT. TOT ni maksudnya dalam bahasa mudah, seseorang telah dilanggar hak dia atau Okey. dicabuli hak dia, dan dia berhak untuk dapatkan papasan daripada pencabulan tersebut. Itu bahasa mudah lah. Contoh macam dia macam accident kereta ke, motor ke apa, dia bawa kereta biasa tapi Okey. dilanggar atau di orang lain melanggar dia ke semua, dia berhak untuk dapatkan papasan disebabkan kecuaian orang tu. Okey. Okey. Kalau contoh macam dia masuk sempang, sepatutnya dia tak boleh masuk sempang lagi. Okey. Kan? Tiba-tiba yalah mungkin kesilapan di peringkat dia. Kan? Tapi berlaku kecederaan, berlaku kemalangan dan cedera. Boleh tak dia ni walaupun dia salah, kalau ikut siasatan polis dia boleh kena saman pun. Boleh tak dia pergi tuntut orang yang menyebabkan setengah orang tu dia ada insurans, personal insurance dia panggil, PA. Okey. Dia boleh claim dengan dia punya insurans sendiri lah. Dalam kes ni kalau dia bersalah, dia langgar orang, dia tak boleh claim lah. Tak boleh claim. Kecuali dia punya kereta dia tu ada first party, dia boleh claim untuk baiki kenderaan dia saja. Okey. Tapi kawan yang dia dilanggar tu, yang tu boleh claim atas dia. Dan sekiranya dia ada insurans pada masa tu. So sekarang ni itulah bila insurans ni kan kadang-kadang kan ada satu isu hari tu pemandu tu bukan warga negara, tak ada lesen. Okey. Kan? Jadi kemalangan, kemudian ialah meninggal mangsanya. So Okey. mangsa tak boleh nak tuntut apa-apa. Kan? Jadi mungkin boleh, betul ke kita mangsa tak boleh? Dia gini, undang-undang ni terpakai semua orang di Malaysia. Okey. Tak kira sama dia orang warga negara atau tidak. Kalau dia bawa kenderaan dan melanggar orang ke, dia bersalah. Kita bersamaan dia. Okey. Kalau dia ada insurans, kita samaan dia, tapi insurans yang akan tanggung lah untuk bayaran semua tu. Kalau dia tak ada insurans, tu masalah. Boleh samaan, tapi kita samaan dia. Jadi macam tak ada apa on lah. paper lah. Cuma on paper saja, tak boleh dapat PT. Kecuali saya sendiri, kalau kita tahu kata dia tak ada insurans, saya akan hantar orang pergi check yang langgar tu siapa dia. Okey. Anak datuk ke, anak Tan Sri ke, anak menteri ke, atau dia ni anak taukia besar-besar. Kereta dia tu kereta milik syarikat, terposit walaupun tak ada insurans. Sebab apa? Sebab kita boleh expect dia akan bayar. Boleh buat lagi pihak tu. Itu satu keadaan kedua, kita claim dengan pihak MIB, Malaysia Insurance Bureau. Yang tu kita bagi dokumen kat dia, dia akan tengok, lepas tu dia akan bagi ikut dia, bukan kita ikut dia. So mungkin lambat dan juga mungkin dapat tak banyak lah. Setengah lawyer tu langsung tak ambil. Kalau tak ada insurans, dia tak ambil langsung. Setengah lawyer lah. Betul. Saya kena check dulu tengok. Sebab setengah orang tu memang teruk. Dia kena teruk. Check tengok pihak lawan tu tak ada insurans. Nak tolong dia juga, cara macam tu lah kita buat. Nak tolong orang. Kadang-kadang dia, sebab lawyer semua tolak kalau pertama buat. Sebab tak ada insurans. Tapi masih ada ruang untuk dapat ganti rugi. Dua kaedah tadi lah. Dua kaedah tadi boleh buat. Setengah orang tak tahu sebenarnya. Saya pakai lah, maknanya saya pakai sama ada satu atau dua tadi kaedah dia. Tapi biasanya itulah orang kata, kalau dah orang tu tak ada lesen, tak ada insurans, tak usah buat bazir duit je. Lesen dengan insurans berbeza. Katakanlah A langgar B. A tak ada lesen. Kesalahan tak ada lesen tu dia dengan polis. Betul. Dia bayar sama dengan polis, habis itu. Tapi kes dia dengan B masih lagi terikat dalam kes sibil. Maknanya boleh ambil tindakan atas A tu. Maknanya bukan setakat bila polis saman dia tak ada lesen, habis. Tak. Pihak sana masih lagi bersama dia. Maknanya kalau kita tengok yang kes yang dekat Rusila itu kan, pemandu tu dia tak ada lesen dan bukan warga negara. Ini type R lah ni. Kan? Mungkin semua orang tahulah type R siapa kan.
boleh tak mangsa ni saman owner kereta? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh sama. So kena cari lah. Cari. Kita cari melalui JPJ search dia panggil. Okey. Dia bila kita bayar RM10 dia akan keluarkan detail pasal siapa Kenderaan tu pemilik lah. dia, insurans bila, start bila. Tengok situ. Okey. So tak ada ruang nak lari lah. Tak ada ruang lah. Kecuali berlaku kemalangan tu dia tak dapat nombor plate ke semua. Itu problem sikit lah. Setengah orang tu bukan dia lari. Langgar lari. Langgar lari satu hal lah. Setengah accident tu dia tak lari tapi dia takut. Dia takut, orang betul lah. katok dia ke apa. Dia pergi balai polis buat report terus. Tu okey lah. Maknanya dia boleh match kita punya report. Memang dia langgar. Tapi masalahnya Cik lah, kadang-kadang dia, yelah, orang yang kejar tu, dia pun dia takkan cakap lah. Dia lari lah. Betul. Dia takut. Orang, yelah, mamak motor ke jiran, apa ni yang sekeliling tu nampak. So, dia tak ada pilihan, teruskan je. Kan? Orang kejar. Tak sampai balai polis, dah kena stop, memang kena debit lah. So, macam mana ni? Dia nak keluar, dia takut. Yelah, jangan kata orang, saya sendiri, apa ni, Cik lah, kalau lah, langgar kucing pun kita ketar dah. Kan, tak boleh dah ni, macam mana ni. Ini kan pula langgar orang, tergolek mati ke kawan tu pula, kita pening pula. Kan, jadi macam mana sebenarnya. Kita tengok fakta kes. Kadang-kadang kita tak salah, tapi kita takut tadilah. Kita bimbang orang mari, sebab orang kampung bila berlaku kemalangan, ada kematian, dia memang salah ke orang yang langgar tu. Kadang-kadang hak mati tu yang salah. Betul. Tapi disebabkan tadi takut orang kampung orang mari, itu dia paksa pergi balai polis buat report terus. Tu pentingnya ada dashcam kan? Dashcam tu penting juga sebagai apa ni, bukti. Dia membantu tak Cik lah dalam kes running down ni? Kini terkini, maknanya sekarang ni memang membantu. Sebab tu nak tengok keadaan tu macam mana sebenarnya berlaku accident tu. Dia kadang-kadang kenderaan A dengan B tak ada pun kamera, tak ada dashcam. Tapi yang ada CCTV kedai. Yang ada dashcam kereta belakang. Boleh pakai tak? Boleh pakai. Boleh pakai. Untuk bantu siasatan pihak polis. Untuk kita, untuk boleh, saman, kita boleh. Bila boleh dapat benda tu, dia akan masuk dalam IP dia, simpan situ. Kita tanya dia apa dalam IP tu. Dia kata ada CCTV semalam, kita minta dia cerita ke mahkamah masa bicara. Ceritalah apa yang dirakamkan dalam CCTV yang Sarjan AO dapat. Walaupun benda tu bukan daripada kita. Dan kita kena panggil lah kot owner kamera tu. Of course. Panggil owner tu mari mahkamah. Tapi Cik lah, kadang-kadang ada setengah orang dia takut nak pergi mahkamah. Ada, yelah, bukti ada dengan dia CCTV. Dia kata aku tak nak terlibat. Aku boleh bagi footage ni, kamera tu, tapi aku tak nak terlibat. Pandai-pandai kau lah, aku tak nak masuk mahkamah. Jadi advantage kepada pihak defendant. Dia kata benda tu siapa yang nak testify, hak siapa, betul ke dia buat, adakah benda tu diedited semua sekali. AO tak tahu. So benda tu dah jadi advantage kepada pihak defendant lah. Tapi itu pun di antara bukti-bukti yang kita boleh kemukakan ke mahkamah. Tapi bukti lain banyak lagi. Contoh macam kesan pelanggaran, kesan darah, kesan minyak semua sekali tu kita tengok situ. Walaupun secara kasar, walaupun keputusan masih belum keluar, tapi kita boleh tengok lah. Macam kes keluar simpang, masuk simpang, langgar belakang, traffic light, benda tu kita boleh agak luas jalan ke apa semua kan. Tapi untuk kes-kes macam tu, kena settlekan kes polis dulu ke? Siasatan polis dulu baru kita boleh bawa tuntutan ke macam mana? No, tak semesti. Tak semesti kita boleh proceed dengan notis dulu ke pihak lawan lah. Di same time polis pun saman kawan tu. Jadi dua kes polis dengan kes civil. So boleh parallel lah. Kes polis pun boleh. Tapi yang penting siasatan tu paling penting. Dia boleh mempengaruhi kes civil. Contoh macam kalau kes trafik, polis sama tu, kes tu dah didapati bersalah. Benda tu kita boleh pakai dalam kes civil. Tapi ada juga bila polis kata bersalah, tapi dalam tuntutan di civil, defendant tu tak liable, tidak bertanggungan. Ada juga kan? Ada, tapi jarang lah. Dia akan pergi kepada percentage. Macam kalau ada persen je lah. Mungkin 50 atau 40% yang tidak dapat penuh lah. Itu kalau kes kemalangan antara kenderaan darat. Kalau yang adakah benda yang sama? Dia terbang ke? Dia
Bukan setakat touch atau sentuh menutup. Aha. Yang tak sentuh pun boleh buat juga. Kalau seseorang right dia tu dah dilanggar atau dicabut video. Contoh, kes TNB atau satu Okey. Telekom tu, dia kalau lubang tepi jalan atau atas jalan, tapi dia tak tutup atau dia tak apa-apa sign. Barrier Business kali dia letak betul. Kawan jatuh dalam lubang ataupun orang super dia boleh saman pihak yang bertanggungjawab atas hal. Oh, dia bukannya apa ni? Dia tengok punca siapa. Bukan kemalangan head to head tu tak. Okey. Macam bawa kereta, bawa biasa. Dia main depan dia masuk dalam dia. Dia nak, kalau dia mesti langgar. Dia elok tepi. Betul lah tepi tu gaul. Dia jatuh gaul atau perlu. Tak stop orang kereta. Kita dah sama kereta tu sebab dia punca pada kepala. Tapi beban pembuktian dengan kita lah. Macam mana pula? Yalah kita kan kena buktikan kita masuk ke Kita buktikan kita nak elok pelanggaran kita tepi. Dia jatuh gaul. Kalau patah saya. Okey. Buat report polis, betul lah dia buat report juga. Mana? Okay. Kalau dia tak buat report, susah lah. Kalau kita tak tahu nombor susah sikit lah. Kalau tahu nombor senang. Gitu kan. Okey. Mana tak sentuh. Betul. So saya pernah recall apa di kes macam tu. Contohnya macam kes helikopter. Ini berlaku di Packer. Pekerja nak pergi offshore. Nak pergi ke sana, of course dia kena naik heli. Pasal tu lah kan. Chopper dia panggil. Chopper kan. Pasal tu ada satu perempuan pekerja nak pergi sana. Kalau saya ada seorang sebut. Perempuan tu naik boleh start itu take off. Naik tu okey. Tapi nak jumpa kat 100 meter dia macam gegok. Okey. Tapi dia tunggu balik. Masa tunggu balik tu dia dikegor badan tadi klien saya dan orang lain. Bila kegagalan tu berlaku, tulang belakang jadi patah. Oh, Problem. dia bukan hentakan ni. Dia slow tapi dia dikegor. Dia banyak kegor lepas tu dia jatuh. Dia jatuh itu dah turun. Dia elok lah bawah itu, tapi dia Kegor. Okey. Lumpuh separuh badan, paruh tu saya. Saya kata gini, ini lebih baik. Kita sambal pengendali helikopter dengan syarikat offshore. Sebab dia gagal menyediakan helikopter yang selamat untuk awak di sana sebagai penumpang. Ini menarik sebab satu-satunya kes saya buat lawan lawyer Singapura. Okey. Lawan lawyer Singapura. Dia boleh praktis kat sini ke? Dia tak tahu dia guna lawyer Singapura untuk jawab saman, jawab teknologi semua. Tapi bengkat saman dia pakai lawyer KL lah. Untuk bicara. Dekat awal tu pakai Singapura juga. Pengalaman ni. Cik menang kes tu? Kes tu last kali dia offer settle. Tapi kita kalau proceed insyaAllah. Kita initiate dulu lah. Dia penumpang nanti. Penumpang tak salah. Daripada tak dapat langsung kan? Okey. Kes kedua saya ingat kes kereta api. Dia berlaku Kelantan bila perayaan dia balik kampung. Betul. Hari tu dia balik kampung sebab perayaan terserah saya hari raya. Haji kot. Haji lepas tu dia balik semula ke KL. Jalan je, bas penuh, nak kereta api. Nak kereta api penuh, orang penuh. Dia start naik di Waka Baru ke KL. Waka Baru petang kan. Sampai pengenalan tu dia nak balap kan. Lepas tu dia duduk, seat penuh, dia duduk dekat tangga tapi. Di situ. Dan terlelap. Terlelap. Tapi bergerak ni. Terlelap, lepas tu kaki kanan ni keluar sikit daripada tangga. Boleh bayang? Kaki kanan ni keluar sikit. Dia sampai di stesen teman tu. Situ kan ada semi kan. Terlanggar itu. Allah. Saya wakil dia. Itu sampai dekat bicara dan dah berikut. Jadi salah dia penumpang sana. Tapi yelah mungkin dekat kereta api pun dia kata awak duduk kat situ Full. Dia dekat tiga, dia tak ada seat yang kita beli seat ada. Kalau satu dua mungkin ada seat tetap situ tapi penuh orang tu.
Dia patutnya bagi tempat yang selamat untuk dia sebab dia beli tiket. Dia bukan. Dia bukan naik free kan. Kita okey lagi kalau tengok dalam negara-negara jiran tengok atas bawah Melanda semua kan. Dan yang terkini saya ingat, saya boleh recall lah, apa ni, kes pokok. Okey, Cik lah. Kes pokok tu kita kena KIV dulu. Sebab apa? Sebab jadual kita dia kena berhenti dulu. Kan? So kita berhenti seketika, kita sambung bab pokok ni selepas ini. Kembali lagi dalam Buka File Podcast. Masih bersama dengan Cik Abdullah atau lebih dikenali sebagai Cik Lah. Tuan-tuan perempuan sekalian, sebelum kita break tadi, Cik Lah ada sebut beberapa kes berkaitan dengan tuntutan ganti rugi, kan, akibat kecederaan, kemalangan. Kita berhenti dekat pokok tadi. Apa sebenarnya cerita pokok ni? Dia berlaku di pantai Batu Buruk kita ni lah. Satu keluarga daripada Besut datang berkelah atau riadah dekat pantai Batu Buruk. Bawa family mari, bawa tikar semua sekali, nak duduk makan bawah pokok ru. Di tepi pantai banyak pokok ru. Satu hari tu ada family tu daripada Besut datang dan menghampar tikar semua sekali dan duduk situ lah. Ada klien saya ni mok kepada seorang situ, makcik duduk. Dia suami dia, anak dia lelaki semua pergi ke pantai, dia seorang duduk situ bawah pokok ru. Tiba-tiba satu batang pokok atas dahan jatuh, kena dia cedera, patah paha. Uish, besar tu. Besar. So sekarang ni isu dia, siapa yang bertanggungjawab? Saya tengok kes ni, saya teliti tengok dia di bawah penyelenggaraan dan bawah tanggungjawab MPKT, Majlis lah, PBT. Tempatan kan. Tanggungjawab dia untuk memastikan bahawa pengunjung atau orang awam di situ selamat, berkelah dan duduk di situ. Tapi dia gagal lakukan duty of care, kata. So nak buktikan benda tu macam mana, kita lawyer tak tahu. Cantiklah seorang pakar pokok, pernah dengar tak? Saya tak ingat term dia tu, term apa. Dia pakar pokok, dia bukan doktor, dia pakar. Pakar ni dia tahu everything about a tree. Pokok tu pokok nama apa, asal macam mana, dia punya jangka hayat macam mana, keadaan dia tu macam mana. Kita upah dia untuk dia check benda tu. Dia mari, dia check, lepas tu dia mendapati pokok tu ada problem sebenarnya. Tapi tidak pokok sakit lah kan. Tapi tidak diambil tindakan oleh Pak PKT masa tu. So report dia tebal juga lah untuk cerita pasal pokok ni. So memang salah PKT lah situ. So itu boleh kita gunakan sebagai bukti MBKT atau PBT tadi ni gagal lah dalam menyediakan tu duty of care untuk memberi keselamatan kepada pengunjung di kawasan tu. Defend dia pula, dia pakai lawyer juga. Defense dia kata I forgot. Kita tahu apa angin semua hujan. Fine. For that point, saya lantik. Sebab nanti saya dapatkan rekod daripada MAP, metodologi, untuk tengok balik rekod dia. Tarikh tu, hari tu, pukul masa apa berlaku. Mula ada, tak ada hujan, tak ada angin, tak ada apa-apa. Cuaca biasa. Tapi sebabkan pokok tu sendiri yang dah sakit, dia jatuh lah. So dia tak ada defend. Lalah kali kini settle juga. Dia offer defend tu kan kita kena buat awal kan, Cik Lah. Masa kita di peringkat penyata tuntutan, kita dah bagi tahu dah semua pleading ataupun bukti-bukti ataupun kita kata faktor-faktor yang menyebelahi pada kita. Kemudian dalam jawapan dia, pembelaan dia bagi tahu act of God. Kan. Kemudian mungkin dia kata ini musim tengkujuh, musim angin. Dia kata, kan anytime boleh jatuh. Kan. So
maknanya nak Benda tu tak pakai sebab apa? Sebab laporan MAT kata no, tak ada benda tu. Tak ada sebab lain. Bukan tak, sebab maksud Pok Zang, yang laporan MAT tu kita nak kena masuk masa bila? Bukan, kita tak boleh kita bawa. masuk masa inilah apa ni, ikatan dokumen tu. Tapi pleading adalah kena sebut. Ini sebut, ada sebut. Okey. Sebut secara general lah. General, lepas tu dia timbul tu masa dia nak masuk ikatan semua kali, kita minta laporan tu sebagai ikatan tambahan lah. Menyatakan bahawa benda tu memang bukan sebab tu. Memang checkmate lah kalau dapat tu kan. Dia jawapan kepada Elf of God ni, kalau berlaku foreseeable, kita boleh agak kalau benda ni berlaku akan jadi macam ni. Dia takkan jadi Elf of God. Tapi betul lah, bila contoh kan kita kata musim tengkujuh kan, so pertama sebagai PBT dia kena trim lah, dia boleh agak bila musim tengkujuh ni memang pokok-pokok apa semua ni mungkin akan tumbang, akan patah, akan jadi apa-apa lah kan. Musim kering mungkin tak ada masalah kan, jadi dia dah boleh agak benda tu berlaku, so trim lah dulu. Yes. Kan. Yang menariknya selepas accident tu, saya ingat YB kawasan Kota Terengganu buat gotong royong untuk cantas semua pokok yang sebelah tu. Saya ambil gambar dan apa ada report. Memang dia buat selepas benda tu berlaku. Lepas tu dia cerita lah sebab bahaya lah apa lah. Baru timbul, baru nak buat. So benda tu memang kita punya point bagus lah. Saya nak akan panggil YB tu kalau dia bicara. Kenapa you buat? Kenapa tak buat sebelum ni? Lepas dia baru nak buat. Ini Cik Lah memang kena mark dengan kita dah standby lah situ, tak kira lah. Sebab nak beri keadilan kepada mountain tu kan. Betul. Dalam kali dia offer, mana kita settle juga. Sebab kadang-kadang yalah, for example kadang-kadang ada juga orang yang datang minta bila yalah mereka ni bila kita kata kita kena saman PBT, kita kena buat itu, buat ini, kadang-kadang dia orang rasa alamak banyaknya kerja kan. Mungkin adalah keperluan ataupun kita kata sesuatu yang lain yang berkaitan dengan PBT, jadi kalau saman tak dapatlah kot job ke tender ke apa ke kan. Jadi itu perkiraan orang yang mungkin ada kepentingan. Tapi pada Pok Zang sekarang ni, pertama masyarakat kena tahulah hak dia, betul? So dapatkan nasihat betul-betul lah, betul kan. So lepas tu consider lah sama ada nak proceed ke tidak, betul tak? Ada berlaku orang kampung minta maaf kan. Dia tak tahu undang-undang, dia bawa motosikal, tak ada lesen, tak ada insurans, tapi dia dilanggar. Bukan dia melanggar, tapi dilanggar. Dia tak salah lah. Dia takut nak buat report. Sebab apa? Sebab tak ada lesen. Maknanya saja nanti kena denda lah pula, serah diri lah kat balai kan. So saya kata no, yang tu masalah you dengan pihak berkuasa, polis, you bersamaan habis cerita. Tapi you dengan pihak kereta tu masih lagi terikat, maknanya boleh sama tak dia. Tapi dia akan guna defend lah, kata tak ada lesen apa itu. Sekarang ni ada kes yang menyatakan tak relevan lah. Tak ada lesen ke, tak ada apa ni insurans, tak relevan. Maknanya kita tengok pada fakta kes tu. Betul, siapa yang bersalah. Betul. Yalah, apa guna dia kan. Itu isu lah yang lain kan. Even kalau berlaku kematian ke kecederaan parah pun, lesen ke tak ada lesen sama je. Tidak mengubah fakta yang kawan tu dah sakit, dah jatuh. Kan. Okay. So dari sudut penerimaan masyarakat, macam mana Cik Lah kalau kes-kes yang sedemikian, ada mereka masih lagi skeptikal ke ataupun macam mana? Dia ikut realiti. Sebenarnya bila berlaku kemalangan, ramai datang untuk ambil kes. Jadi maknanya kerana dia tak tahu, jadi dia bergantung sepenuhnya kepada orang tu lah yang ambil kes tu semua tu. Tapi kalau dia ada kesedaran atau dia rasa nak pilih sendiri lawyer, boleh. Tapi mostly dia tak tahu, dia serah bolak kepada orang yang ambil kes tu, runner lah, ambil kes semua tu kan. So maknanya patutnya dia dah tahu hak dia. Dalam kes accident ni dia ada dua kes lah. Kalau berlaku satu kemalangan, dia ada dua kes timbul. Pertama dia panggil kes polis. Olehkah siasat, siapa salah dia sama sekali. Habis itu. Yang kedua kes sivil. Sebab tu kita kata bila kita gelanggar orang contoh bayar saman dekat balai polis, kita ingat dah selesai. Betul.
Tiba-tiba saman CV sampai kat dia kata, "Apa macam mana cerita ni?" Sebenarnya boleh, pihak sana boleh saman lagi kita. Dia panggil case CV. Walaupun kita kata kat balai kita dah kata bayar okey lah, kita saman. settle apa semua. Ya. Aku dah bayar saman dah, kau bawa diri dah. No, dia habis situ dah. Tapi dengan CV dengan dia langgar tu masih dia terikat, dia kena lawan lah. Dah tak boleh ke dia kata tadi aku dah bayar dah apa semua. Itu masalah dia dengan pihak tak boleh kan. Habis situ je lah. Tapi dengan ni masih lagi terikat lah untuk dia lawan aku semua. Okey, adalah beberapa persoalan yang kadang-kadang Pak Zan jumpa kan, ada orang tanya, orang DM kan. Mereka tanya pendapat lah. Dia kata dia orang tak puas hati dengan peguam-peguam ni. Dia kata tengah jalan, tengah buat, tiba-tiba ada settle. Okay. Sebab dia kata ada orang bagi tahu kalau jalan, kalau bicara lagi banyak. Okay. Kenapa lawyer ambil malah seolah-olah tak nak proceed kes tu, sanggup terima apa saja yang ditawarkan. Okay. Jadi betul ke tidak ni peguam ni sebenarnya dia tak nak proceed, tak nak bicara, sanggup terima tu. So dia sebenarnya banyak faktor, Zam. Banyak faktor lah. Dia ni dia tahu kes ni dia boleh foresee, boleh menang ke, boleh kalah ke, boleh yang mana dia boleh foresee. Okey. Boleh agak lah. Kadang-kadang kita kes ni comel dah. Liability comel. Kita rasa kes kalau kita proceed bicara dapat banyak, betul. Okey. Tapi bila kita jumpa klien dekat mahkamah nak bicara nak apa, kita tanya soalan tak ingat lah, cerita tak sama dengan report lah, takut nak cakap lah, tebal lah semua sekali. Problem. Risiko dia nanti dalam mahkamah dia tak boleh jawab. Okey. Memang kena hantam betul-betul tu nanti kan. Jumpa lawyer defendant yang ganas pula memang problem lah. Kes daripada menang mungkin kalah balik. Okey. So faktor-faktor tu lawyer akan ambil kira. Maknanya kalau ada offer ambil je lah. Itu maksud dia. Setengah tu kita fikir juga mana kalau kita proceed dengan tak proceed lebih kurang dia punya papasan tu. Why not kita just ambil dulu. Mana boleh save cost, boleh case semua sekali lah. Masa semua. Tapi okey, dalam isu running down ni, kes-kes jadi ni dia ada amount dia kan. Spesifik kalau istilah dia mungkin compendium. Kan? So adakah berdasarkan compendium itu yang membuatkan peguam-peguam ni terima tawaran, dan sama ada kita bincang dulu dengan klien ke, ataupun since insurans kata nak bagi ni kita pun okey ke macam mana compendium tu? Dia kes accident ni dia nak settle ada dua cara. Pertama cara settle luar, panggil settle kat luar mahkamah. Kedua settle melalui perbicaraan. Okey. Settle luar ni of course lah insurans akan bagi offer yang tak tinggi lah. Sebab dia pun nak bagi banyak pun dasar dia ialah kurangkan, kalau boleh mengurangkan sebanyak mungkin untuk dia keluarkan duit untuk bayar pasal. Kalau bicara mungkin banyak dia kena. Campur dengan faedah lagi apa semua, maknanya banyak lah. That's why dia offer kita. Dan offer tu kita tengok munasabah. Munasabah dan kita rasa boleh. Kita kena tengok ada garis panduan ke? Ada. Kita kecederaan ni kita biasanya refer kepada compendium. Compendium ni macam guidance. Guidance untuk kita refer papasan di atas apa-apa kecederaan. Memang dah spesifik, gigi patah berapa, tangan patah, dia semua jari. guidance. Bagi saya benda tu guidance, bukannya law yang kita mesti ikut. Sebab saya kadang-kadang kalau compare dengan decided cases yang di atas kecederaan yang sama, kalau yang case tu lebih tinggi, saya akan ambil case, tak ambil compendium. Benda ni just guidance saja. Dan dia tak wajib ikut tu. Tapi insurans biasa dia akan ikut compendium lah sebab dia rendah kan. Kadang-kadang rendah. Tak sesuai. Compendium tu amount tu telah ditentukan oleh so-called jawatankuasa? Jawatankuasa daripada bar council. Yang terkini tahun ni. Yang baru kan? Baru ada kenaikan kurang 1,000-2,000 macam tu lah. Untuk setiap kecederaan. Dia gini. Dalam accident ni dia ada dua elemen. Pertama dia panggil liability, yang kedua term. Liability ni pihak plaintiff dia kena buktikan liability dulu sebelum sampai ke peringkat kedua iaitu quantum. Liability ni bahasa mudah siapa salah. Bahasa apa kita siapa salah. Kalau kes ni memang salah dia, kita boleh proceed masuk quantum. Tapi kalau kita salah awal-awal dah,
Tak usah cakap banyak lah kata orang. Tak Oh. guna juga. So kes tu memang gagal lah. Memang gagal lah. Ah. Contoh kita langgar orang. Kita langgar orang. Kita patah peha. Dia tak nak benda pun. Kita nak saman dia. Tak boleh. Sebab salah kita. Walaupun kita cedera teruk, tak boleh saman dia. Dia punya liability. So liability tu very very important lah. Kita kena, yalah, as a lawyer kena Kena buktikan liability tu Ya, di peringkat dia. betul. Yang kedua pasal quantum. Quantum ni ganti rugi yang apa kita nak daripada kecederaan tu. Okey. Dia ganti rugi ni ada dua. Ganti rugi am, ganti rugi cost. Okey. Ganti rugi am ni mana atas kecederaan kita. Cedera apa kat mana. Kan? Macam contoh paha, kaki, tangan, lutut. Dia tak sama dua tu. Tak sama. Dia punya papasan tak sama. Paling berat, paling banyak paha lah biasanya. Sebab paha ni bila patah dia ada shock tending. Okey. Dan ini dia tak normal balik lah. Orang tu akan jadi cacat. Tempang lah. Tempang dan semua. Tinggi sebelah kan. Situ. Dan kita kena ingat, lepas dia cedera tu, apa efek dia pula. Kalau dia terkija, tak boleh kija lepas tu. Lupuh ke, atau boleh kija tapi kija ringan. Dan dengan perapatan yang paling rendah. Jadi benda tu kita ambil kira belakang. Macam sebelum kebelangan, dia dapat gaji berkurang 5,000 contoh. Okey. Lepas tu kena accident, cuti lama, dapat MC 2-3 bulan. Doktor kata tak boleh kerja langsung lah. Kita boleh claim sampai dia umur 60 tahun. Umur pencen dia. Insurans bayar lah tu. Suruh bayar, kena bayar. Kalau tak ada insurans? Suruh tu masalah tu. Tadi lah, kena check balik. Dia mampu bayar ke tidak. Okey. Setuh benda tu sekarang ada satu kes dekat apa ni, sebelum APT siap. Okey. Sebelum APT siap tu kan kita lalu nak pergi KL lalu lama kan. Jalan, Lalu lama pergi kan banyak pokok pasawit kan. Ya, betul. Dalam ladang pasawit tu kan banyak lori hantu. Lori hantu yang angkut pasawit. Yalah, lori ladang lah ni. Ladang lah. Lori ladang. Yang tu tak ada insurans tu. Betul. Atau hari tu nak kena, kawan ni nak motosikal, nak pergi straight. Dia tu keluar daripada A ke B. Mana tu dia nak lintas jalan lah. Accident. Okey. Sebenarnya tak ada. Semua lawyer tak mau ambil. Jumpa saya dah tahu, okey, kita check tengok. Ladang ni hot siapa? Kereta ni hot siapa? Saya check tengok ada satu syarikat. Maknanya syarikat palm oil lah. Syarikat sawit. Berduit lah. Ada deep pocket lah ni. Pasti atas notis atau apa. Lepas tu seminggu, director semua turun mari jumpa saya untuk settle. Walaupun tak ada insurans, kita boleh buat. Tapi kena dengan syarat dia mampu boleh bayar balik kan. Itu di masa tu. Masa tu lagi sebelum saya lupa. Apa ni, kes yang melibatkan highway. Di highway. Walaupun kita accident langgar lembu, kambing, Betul. harimau ke apa-apa. Yang tu apa ni, highway bertanggungjawab sepenuh. Satu patut. Okey. Sebab dia gagal untuk menyediakan highway yang selamat untuk pengguna. Kita bila bayar tol, kita bayar macam kita dah ada kontrak dengan Betul. dia. Kita bayar dia untuk dapatkan Servis, dapat servis perkhidmatan yang keselamatan sebagainya, tapi dia gagal untuk sediakan benda tu. Kambing, lembu, kubah, apa ni, himar ni besar. Maknanya dia akan masuk melalui pagar yang rosak. Kenapa you tak pergi check? Berapa negeri tak tengok, lagi tutup balik. Mana usuai. Nampak tak? Betul. Satu yang Puan Azam pernah teringat ada satu kes tu, dia accident disebabkan oleh debris. Tayar lori yang pecah, dia tak dialihkan. So dia mengelak kena. Boleh, yang tu boleh. Sebab dia pihak highway gagal untuk alihkan atau clearkan benda tu lah. Okey. Masih boleh lah. Boleh. Sebaliknya, sekiranya dia accident langgar ular, ulat, atau langgar burung gagak, atau monyet, yang tu problem. Sebab ular ni dia kecil. Dia masuk ke lorong, pagar tak rosak, tapi dia masuk ke lorong lubang. Pagar ni lubang. Boleh masuk ke highway. Atau monyet dia boleh panjat. Betul. Dia panjat, dia masuk highway, langgar accident. Yang tu problem kalau kita nak saman APT. Sebab tu luar kawalan. Betul. Maknanya dia tak masuk ikut pagar kan. Kalau lembu, kambing yang tu memang of course mesti ada somewhere yang yang tu tugas you. Kita boleh saman owner lembu tu tak? Kalau kita tahu owner tu siapa. So paling mudah kita saman pengendali lembu raya lah. Highway tu. Biasanya owner binatang dia tak mengaku.
Mana mengaku? Sorry lah. Betul. Kalau kat jalan biasa pun Tapi saya tak kan, mengaku. dia ada dah tag dia kat telinga kan, tak mengaku. Maksud dah. Ha. Kampung gitu lah. Ini kalau sembelih tu pun tak ada orang nak ambil daging tu. Yalah. Kan sebelum mati boleh sembelih kan. Cuma apa hukum ambil itu lain cerita lah tak? Yalah. Okey. Okey, Cik Lah. Saya nak tanya satu soalan. Okey, ingat tak baru-baru ni 2-3 hari baru ni ada satu kes seorang anak kurang upaya jatuh daripada homestay inap desa dia. Okey, meninggal. Kan? Jadi kita nak tahu apa sebenarnya hak yang ada yang boleh dituntut oleh keluarga. Cuma Cik Lah, saya nak save dulu jawapan itu, pandangan Cik Lah, sebab kita kena berhenti dulu. Jadi sehingga kita jumpa sebentar lagi, kita berhenti seketika. Kembali lagi dalam Buka File Podcast. Tuan-tuan perempuan, para penonton sekalian, sebelum kita berhenti tadi, Pok Zah dia tanya Cik Lah, ada satu isu yang terkini berlaku bila mana seorang anak apa yang dikategorikan sebagai kurang upaya meninggal dunia kerana terjatuh dari tingkat 16 kalau tak silap saya. 13. Okey, yalah akhirnya meninggal dunia dan sekarang kita nak tahu Cik Lah, apa pandangan Cik Lah lah. Okey, siapa yang harus dipertanggungjawabkan kan bila kejadian sedemikian berlaku? Adakah itu salah owner rumah, salah ibu bapa, ataupun salah mungkin PBT atau pihak berkuasa? Okey. Untuk isu ni, saya tengok lebih luas. Lebih luas, mana dari segi owner dan juga penyewa. Okey, sebenarnya sebelum dia nak booking untuk masuk homestay, dia kena check dulu rumah tu macam mana. Dan owner tu dah tunjuk dia rumah macam ni. So mana dia nak juga masuk juga kat situ, seolah-olah dia willing to stay there dalam condition macam tu. Okey. Dalam undang-undang dia panggil voluntary non-fit injury. Injury lah. Okey. Yang tu maknanya kita willing untuk terima risiko lah untuk situ. Unless sebelum dia masuk tu dia janji dah dengan owner, kata okey, owner janji kata nak buat grill, buat pintu tutup semua sekali, okey, untuk keselamatan. Tapi dia tak buat. Dia mari, lepas tu berlaku insiden macam ni. Yang tu owner yang salah. Okey, kita kena buktikan lah tadi berkenaan dengan janji dia tu. Ada janji atau ada dia semua sekali. Tapi dia tak buat. Maknanya kesyukuran di pihak owner. Dalam kes ini saya berpendapat dia masuk dalam keadaan macam tu. Dia tahu dah homestay macam tu dan dia masuk juga. Ada tanggungjawab atas dia sendiri lah untuk jaga keselamatan anak dia tu. Tapi dia sedar benda tu tak ada grey tu bila dia masuk. Mungkin dalam gambar tak ada. Biasa gambar kalau bilik ni dia cerita pasal gambar katil, gambar sofa. Lepas tu luar kawalan maknanya itu kadang-kadang homestay tak tunjuk belakang kan. Betul. Dia pun expect benda tu tidak ada grey semua sekali, tapi dia tak buat. Itu, tapi sekarang ni dia dah masuk, setuju nak masuk, lepas tu dia tak janji apa-apa, kata nak buat grey, nak buat tak ada. Jadi mana kita masuk tu tanggung risiko sendiri lah bagi saya. Okey, so itu di peringkat keluarga. Maksudnya kalau dia nak saman lah tuntut ganti rugi kepada owner rumah, agak mustahil ke atau macam mana? Agak rumit sikit lah. Sebab dia macam voluntarily untuk duduk situ. Okey. Dalam keadaan homestay macam tu. Tanggung sendiri lah saya. Dia pun tahu anak dia ni OKU. Dia patut lebih ada extra care untuk anak dia supaya tidak tanjak untuk buka tingkap. Susah jugalah sebenarnya kan nak tuntut tu. Sebab yelah, pada Pok Zang kita nampak macam yelah benda nak jadi. Kita yelah pertama orang Islam Melayu ni dia redha dia tinggi. Betul. Kan? Cuma kita nak nyatakan, nak bagi tahulah kepada sahabat-sahabat kita kat luar tu sebenarnya untuk kes-kes sebenarnya seperti ini ada hak
yang perlu dipelihara kan. Macam yang tadi tu kita kata hak anak tu, adakah keluarga boleh dapat ganti rugi? Cuma macam bila Cik Lah kata, okey, kena tengok balik kan, sama ada dia setuju ataupun tidak untuk masuk kan. Dan kalaulah pandangan Pok Zang lah kan, perlu ada satu peraturan kan yang mewajibkan jeriji keselamatan itu kan. Walaupun biasanya kalau kita tengok rumah-rumah yang bertingkat ini, yang tinggi-tinggi ni jarang ada grade sebenarnya, tapi pintu dia, tingkap dia tu boleh buka sikit je kan. Maksudnya kita mungkin paling tinggi 5 inci je boleh buka kan, sebab dia tak akan buka gap macam tu. Tapi itulah bila jadi pada yang keluarga ini tak tahulah, tak pasti macam mana bentuk tingkap dia. Kalau tingkap yang boleh buka luas, saya rasa memang wajib ada jeriji. Tapi kalau kita tengok hotel-hotel pun kan, kita buka sikit je kan. Dan kadang-kadang dia tak boleh buka sebab dia dah lock, dia dah kunci, dia dah screw kan, betul-betul. Kan? So kalau jadi begitu, mungkin di peringkat penyedia perkhidmatan itu, hotel tu tak adalah bertanggungjawab sebab dia dah buat sebaik mungkin. Kan? Jadi okey, kalau katakan nak teruskan, boleh teruskan lah. Boleh teruskan, boleh. Dia carilah ke kesesuaian di pihak owner tu. Okey. Contoh dia kata dalam bilik tu dah ada grade apa, dia cakap macam tu, tapi tak ada. Itu boleh cari. Mislead lah kan. Okey. Pasal fakta tu. Selain daripada owner, kita saman building, management building ke, PBT ke, boleh Dia tak? kalau ikut akta tempatan tu, dia patut ada lah sebab dia bahaya kan. Patutnya ada. Dia tu kalau dia tak ada pun, dia salah dengan pihak PBT je lah, bukan salah dengan pihak yang duduk ni. Oh, so kita tak boleh nak sama PBT? Kaitkan sekali, because PBT gagal untuk pastikan owner tadi tu ikut peraturan yang sepatutnya. Dia panggil remote. Susah sikit. Okay. Sebab kita kena cari deep pocket. Siapa yang paling besar sekali boleh bayar kan? Kalau nak sama sekali owner dan PBT boleh. Tapi PBT saya rasa remote lah nak boleh menang. So PBT ada hak ataupun defend dia, mungkin dia kata luar kawalan, bukan maknanya salah tahu bawa apa ni, salah dakwa dia kan, macam tu ke? Okey. So secara kesimpulan Cik Lah, kalau yang tu dia yalah, kadang-kadang kita simpati ada kan, tapi dalam masa yang sama pada Pok Zang ni pendapat peribadi. Okay, sebagai orang yang memperolehi manfaat daripada servis dia tu, dia sewakan, dia jual penginapan malam kan. Jadi dia pun perlu bertanggungjawab lah kan, untuk pastikan. Dan mungkin fakta itu nak kena tengok juga fakta kes, besar mana tingkap itu, besar mana pintu tu sampai boleh terjatuh itu kan. Jadi mungkin itu pandangan peribadi lah kan. Tapi okey, dari sudut undang-undang juga Cik Lah, adakah pihak polis, pihak berkuasa boleh ambil tindakan pada keluarga ini kerana pengabaian menjaga anak? Macam kes Ryan, adik Ryan kan, mengabaikan anak dia sehingga jadi macam tu, boleh? Boleh lah. Boleh. Okey. Tapi tak pasti sampai pekat mana macam ni. Ya, tak ada cerita secara lanjut lah kan. Okey. Dia kes macam ni, kalau lah maknanya pihak keluarga si mati ni dia nak ambil tindakan atas owner dan dia dapati owner tu bersalah, dia boleh claim cuma 30,000 lah sebagai bereavement. Sebagai? Bereavement, kesedihan. Oh, 30,000 saja. Lepas tu campur kos untuk ke bumi semua sekali tu, tahlil semua sekali. Oh, itu sajalah. Itu saja. Oh. Dia masih budak. Beza dengan kalau orang dewasa. Ada tanggungjawab, tanggungan. Ada isteri, ada apa, yang tu beza. Memang akan dapat 30 ke atau akan kurang lagi? Apa dia? Amount tu. Dia dah disebut di dalam Civil Law Act 30,000 untuk bereavement pada budak. Okey. Ibu bapa dia akan dapat daripada bereavement, dia panggil untuk kesedihan lah. Okey. Itu tak tolak legal fee lagi lah. Tak tolak lagi kan? Okey, tapi adalah maksudnya kalau keluarga nak teruskan, itu je lah yang dia akan dapat. Betul? Ya. Campur dengan lain-lain macam tadi lah. Kos ke bumi semua kali. Kos pengangkutan pergi ke hospital semua. Claim dah tu.
Okey. Baik, Cik Lah, sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung kan. Cuma itulah sebelum kita nak tutup perbincangan kita ni, mungkin ada pesanan ataupun rumusan yang Cik Lah boleh sampaikan, boleh share dengan sahabat-sahabat kita. Okay. Saya banyak buat kes menyebabkan aksiden kenderaan. So yang paling penting kita hendaklah patuh undang-undang lah. Pertama sekali patuh undang-undang. Sebab bila berlaku kemalangan ni susah. You buat report polis, buat statement ke mahkamah, susah. Kadang-kadang kita okey. Kita bawa okey, tak ada masalah, tapi kita kena mengalah sometimes. Nah, setengah dia lawan juga benda tu, tapi patut kita mengalah lah. Sebab bila aksiden memang susah. Betul. Report, kecederaan, mati, macam-macam. Kalau kita boleh mengalah, mana kita tak teruskan, mana kalau depan tu ada kereta, kita elok tepi ke, kita slow ke, break ke, lebih baik lah. Kita sabar lah, walaupun kita rasa kita betul, tapi dia dah masuk line kita kan. Kita slow je lah, janganlah laju juga. Betul. Itu yang penting, maknanya keselamatan tu penting. Okey. Yang kedua, kita kena ada insurans lah. Insurans ni untuk orang yang, mana kalau kita terlibatlah kemalangan ni, kalau salah kita, dia boleh claim dengan insurans kita. Mana tak kosong lah, mana. Atau pihak dia kena ada insurans. Kalau dia tak ada insurans, apa perasaan kita? Kita patah paha, patah kaki, tak boleh claim apa perasaan kita. Maknanya penting untuk ada insurans tu. Okey. Semua kenderaan kena ada insurans. Lesen tu kena buat juga lah. Lesen kena ada juga. Insurans, road tax semua kena ada lah kan. Maknanya penting di situ. Kalau kita rasa kita tak ada kemahiran atau tak ada lesen atau apa, kalau boleh eloklah bawa kenderaan atas jalan raya. Kan. Kita nampak benda tu kecil. Macam dalam kampung kita bawa nak pergi sekejap, nak pergi sejik ke, nak pergi kedai runcit ke, nak motosikal tak apa, topi tak apa-apa. Benda tu nampak simple, tapi kalau berlaku apa-apa kemalangan, berat. Dia tak kira ni jalan kampung ke, jalan warta ke, tak kira. Asalkan jadi kemalangan. Kemalangan dia ada berlaku tuntutan lah. Okey. So satu lagi memang kena cari peguam yang mahir lah. Peguam yang biasa tahu buat pasal kes macam tu kan. Dan peguam tu sepatutnya kita kena tahu siapa lawyer. Setengah orang tu, sepelik sampai kes selesai dia tak tahu siapa lawyer dia. Betul. Dia tahu dapat duit tak? Dapat duit, tapi tanya dia siapa lawyer mana, tak tahu lah. Semua serah kat orang tengah lah. Orang tengah tu. Ada sebenarnya saya terkejut juga. Tu lawyer, you patut tahu lah. Ada problem apa, you contact lawyer, jangan contact orang tengah tu. Tengah tu cakap sedap ya, mula bintang lah. Cakap lawyer sendiri kan, yalah, tapi kadang-kadang orang kampung kan, dia tak berani nak cakap lawyer atau dia tak tahu kali. Ya, dia takut. Seruh pada ni kan. Dia respect memang berlaku lawyer tu. Lawyer cakap apa, saya submit now atau nak lah. So itulah pesanan saya, maknanya jagalah keselamatan diri. Dan juga ada insurans. Penting ada insurans. Okey. Alright. So Cik Lah, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Banyak juga sebenarnya kita belajar dan kita buka minda kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan khusus running down lah kes-kes kemalangan kan. So sebagai kesimpulan juga kena dapatkan nasihat orang yang sebenar lah. Kan, jangan apa-apa berbincang dulu. Kan, soal yang lain tu tolak tepi, kita kena tahu hak dulu lah. Okey, so sekali lagi bagi pihak tim Buka File mengucapkan terima kasih pada Cik Lah kerana kesudian hadir pada kali ini untuk berkongsi dengan kita. Dan pada sahabat-sahabat sekalian, teruskan menonton Buka File Podcast. InsyaAllah untuk file-file akan datang, kita akan bawakan lagi topik-topik sebegini, pakar-pakar dalam bidang masing-masing untuk sama-sama berkongsi dan memberi sedikit sebanyak ilmu dan juga pendedahan kepada kita. So hingga jumpa lagi, sekali lagi terima kasih pada Cik Lah. Terima kasih pada semua, teruskan menyokong Buka File Podcast. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.